Okey, Assalamualaikum. Selamat tengah hari buat semua. Okey, hari ini kita akan masih meneruskan berkenaan dengan latihan kita. Okey, berkenaan dengan kita lebih menyentuh kepada praktikal. Okey. Kepada yang baru datang, selamat datang. Ahlan wa sahlan di hadhil majmu'ah. Mana? Okey. Hari ini kita nak bercerita berkenaan minggu lepas kita bercerita berkenaan dengan kaedah mengembangkan ayat. Sebab kita faham dalam bahasa Arab ni, okey. Saya dah share. Okey. Semua boleh nampak dekat skrin? Boleh Hello? Boleh Ustaz. Okey. Berkenaan dengan dua konsep, iaitu mubtada' dan khabar. Jadi bila cerita berkenaan mubtada' dan khabar ini, so kita bercerita berkenaan dengan ayat. Okey. Ayat yang mana bila mubtada' biasanya didahulukan dengan isim, okey, isim merujuk kepada kata nama. Dan pada kebiasaannya, bila ada kata nama di hadapan, so kita akan menyatakan bahawasanya ayat tersebut merupakan jumlah ismiyah. Dah dinamakan, dah dia start dengan isim, kata nama, so kita akan directly mention bahawasanya itu adalah jumlah ismiyah. Sekalipun khabarnya itu pelbagai. Sama ada kamu nak datangkan khabar itu dalam bentuk tunggal, mufrad, ataupun kamu nak datangkan khabar dalam bentuk ayat, jumlah, okey. Tetapi jumlah tersebut sama ada jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah juga, ataupun kamu nak datangkan dengan bentuk yang lain, kita panggil sebagai syibhul jumlah. Okey, yang syibhul jumlah ni secara umumnya dia merujuk kepada jar wa majrur ataupun gabungan di antara zaraf dengan isim. Okey, jadi ini adalah benda yang kita pelajari pada minggu lepas, dan kita sedia maklum bahawasanya mubtada' mesti didahulukan dengan ma'rifah. Maksudnya kalau kita nak mulakan jumlah ismiyah, okey, pastikan dia ma'rifah. Isim yang first kali di hadapan ayat itu, di permulaan ayat itu merupakan ma'rifah. Sekalipun dibolehkan untuk memulakan ayat dengan nakirah, tetapi dia bersyarat. Sama ada perkataan tersebut mesti menjadi mudhaf, ataupun dia ada na'at, ataupun dia dikebelakangkan. Maksudnya ini situasi khas berkenaan kalau mubtada' kita nak guna pakai mubtada' ini tetapi dia adalah nakirah. Dia ada syarat. Macam contoh yang dekat sini. Contoh ni. Di sini ni mubtada' dia, tetapi perhatikan mubtada'nya itu datang dalam bentuk nakirah. Dan bila dia nakirah, sebenarnya tak boleh. Al-aslu, asal dalam pembinaan ayat jumlah ismiyah ini, dia mesti didahulukan dengan ma'rifah. Okay, isim yang ma'rifah. Tetapi kalau nak guna juga perkataan nakirah, boleh. Tetapi pastikan ayat tersebut ataupun mubtada' tersebut duduk di belakang. Maksudnya dia dikebelakangkan. Jadi kita panggil sini mubtada' muakhar. Dan apa yang jadi duduk di depan? Khabar dia. Dan kalau kita perhatikan juga dalam masa yang sama, untuk kategori yang begini, yang duduk di hadapan tersebut adalah syibhul jumlah. Syibhul jumlah. Maksudnya apa? Situasi khas apabila mubtada' ini dikebelakangkan berlaku bila mana khabarnya itu datang dalam bentuk syibhul jumlah sahaja. Tetapi dalam kategori yang dalam waktu yang lain, macam di sini dia masih duduk di depan sekalipun dia nakirah, kerana dia ada sifat, iaitu mujtahid, sifat. Ataupun sekarang ni dia duduk di depan sekalipun dia nakirah, dia mubtada' tetapi dia nakirah. Kenapa dia dibolehkan? Kerana dia sekarang menjadi mudhaf. Okey. Dan bila ada mudhaf, pasangannya mesti mudhafun ilaihi. Macam tu. Okey. Ini adalah ulang kaji berkenaan dengan yang minggu lepas lah. Okey. Akil, boleh dapat Akil boleh tangkap ke? Boleh Ustaz. Okey. Yang lain saya harap ini kita ulangan je tau.
Okay, saya rasa nak sentuh sikit berkenaan kana wa akhawatuha. Okay, so kana wa akhawatuha ini saya rasa semua dah maklum. Okay, dia mesti datang dan dikata kalau kita tengok dekat dalam skrin di hadapan kamu ni, dia datang sebelum jumlah ismiyah. Maksudnya ayat tersebut asalnya terdiri daripada mubtada dan khabar, tetapi bila masuk kana dan saudara-saudaranya seperti laisa sara asbaha adha amsa dhalla bata mazala ma bariha ma anfakka ma futia, bila dia duduk di tempat hadapan ni, okey, dia akan merubah sistem ayat sebelumnya. Asal dia ayat di sini adalah begini sahaja, Muhammadun najihun. Asal dia begini sahaja. So Muhammad kita tahu dia adalah mubtada, Najih adalah khabar. Kenapa Muhammad mubtada? Kerana dia adalah kata nama khas ma'rifah. So dia memang akan jadi mubtada lah kan, betul tak? Najihun adalah khabar kepada Muhammad. Tetapi bila kita masukkan salah satu daripada saudara kana, mabariha dan sebagainya, maka dia berubah daripada kita tahu mubtada dan khabar sebelum didahulukan dengan apa sahaja partikel di hadapan dia kedua-dua ini adalah marfu. Dua-dua adalah marfu dalam keadaan marfu, tetapi bila situasi sekarang dia dimasukkan salah satu daripada huruf ataupun daripada akhawat kana di sini, maka dia akan berubah dari segi i'rab dia. Okey, perhatikan kepada bahagian pertama, dia yang asalnya mubtada sekarang dia akan digelar sebagai isim kana ataupun isim sara. Okey, sebagai contoh bila ayat katakanlah kamu diberikan satu ayat amsa zaidun naiman. Okey, sebagai contoh, kamu tahu Zaid di sini adalah isim kana ke ataupun isim amsa. Jangan keliru, kena guna pakai apa yang datang sebelumnya. So dia adalah isim amsa. Jangan kamu cakap isim kana, sebab kita tahu amsa merupakan saudara daripada ataupun kawan-kawan kepada kana wa akhawatuha. Sebab ada setengah pelajar dia bila jumpa contoh soalan macam ni, dia excited, dia terlupa bahawa dia pun terus catat isim kana, sedangkan yang diguna pakai kat depan ni adalah amsa. Yes, dia adalah akhawat kana. So kena guna pakai apa yang telah diberikan kepada kamu. Okey ke setakat ni? Ada apa-apa nak diulang kembali? Semua jelas? Hello? So Zaid, Ya. yang Apa dia? halah masuk, Okey. yang untuk khabar. Okey, sebentar. Kamu nak tanya pasal tu kan? Betul tak? Okey. Okey, sekarang kita habiskan dulu sikit Ingat isim, apa-apa sahaja yang dah menjadi isim kepada kana ataupun sara dan kawan-kawan dia, kamu kena okey, bila kamu diminta untuk menjelaskan i'rabnya secara terperinci, nyatakan sahaja begini, isim kana ataupun isim sara ataupun sebagainya. Okey, keadaan dia masih kekal marfu. Marfu. Okey, marfu. Okey, kurang satu lagi ni. Apa yang kurang? Itu dari segi tanda. Dia ditanda dengan apa? Dengan baris ataupun dengan huruf. So kita tahu kalau dia dalam keadaan marfu biasanya ini depend. Ini bergantung kepada jenis perkataan tersebut. Sekarang perkataan di sini adalah mufrad, tunggal. Jadi kita boleh tengok tanda barisnya itu nyata, zahir, betul tak? Jadi marfu dengan baris dhammah. Jadi kamu boleh kata isim kana marfu bi dhammah. Kenapa boleh jadi macam ni? Sebab Muhammadun, kamu nampak baris itu dan memang dia timbul. Tetapi sebagai contoh, kalau begini, kana gulamani, dua orang budak lelaki tersebut tadinya, sekarang ada nampak baris ke? Tak nampak. Kenapa tak nampak? Sebab dia ditutupi dengan tanda lain, iaitu alif nun. Dan kita tahu apa maksud alif nun di belakang ni.
Apa maksud dia? Adakah dia mufrad ataupun sebaliknya? Apa maksud Musanna. musanna? Jadi sekarang di sini dia tidak lagi ditanda dengan baris tetapi dia ditanda dengan huruf. Jadi kita akan kata gulaman ini adalah apa? Isim kana marfu', masih keadaan marfu', cuma tanda dia marfu' itu dengan huruf. Marfu' bil alif. Macam tu. Okey, laju tak saya cakap? Semua dapat tak? Kalau laju saya perlahankan lagi. Ustaz, Ya. kalau khabar tu ditukar dengan apa tu kata kerja? Okey, tak ada masalah. Okey, sebagai contoh. Khabar ditukar ke... Okey, sebelum kita menjawab soalan kamu, kita tengok dulu sini, okey? Okey, khabar pula tadi asalnya sebelum masuknya kana di hadapan ayat tadi. Asal ayat begini kan, Muhammadun najihun. Tetapi bila masuk kana kat depan, so dia bertukar menjadi baris atas. Ingat, kategori ini dinamakan sebagai khabar. Ini dia punya mauqi' i'rab dia, ataupun kita panggil ialah mauqi' oleh i'rab. Dia khabar kana. Sekarang khabar di sini bertukar keadaan ataupun bertukar halat. Dia menjadi mansub. Hukumnya sudah bertukar. Jadi dalam keadaan mansub. Dan tanda mansub ditanda dengan apa? Baris ataupun dengan huruf, bergantung kepada konteks ayat kamu. Jadi mansub di sini oleh kerana dia datang dalam bentuk mufrad, tunggal, so ditanda dengan baris. Baris apa? Mansub. Tanda asal dia adalah baris atas. So atas dalam bahasa Arab kita panggil baris apa? Bil baris atas fathah. Bil fathati. Okey, soalan kamu tadi. Kalau kata kerja dia, kalau khabar dia datang dalam bentuk fa'il. Sebagai contoh, kita panggil contoh kana Muhammadun yaktubu. Okey, sebagai contoh, ni adalah khabar. Khabar, okey. Khabar kana, ataupun kamu boleh cakap begini. Dia begini. Fa'il mudhari. Nyatakan dahulu. Okey. Bila dia macam ni tahu. Bila mana khabar itu bukan datang dalam bentuk mufrad yang kebiasaannya pada kita tahulah kan yang bentuk bukan biasa kan. Kamu kena nyatakan dahulu dia ini apa? Apa nature perkataan tersebut? Adakah dia isim, adakah dia jar wa majrur, adakah dia fa'il? So kalau dia fa'il, kamu nyatakan dia adalah fa'il. Fa'il jenis apa? Fa'il mudhari, fa'il madhi, fa'il amar tak termasuklah, okey? Fa'il mudhari sekarang yaktubu. Sebab kenapa? Dia marfu. Marfu. Fa'il mudhari marfu bidhammah. Okey? Dengan baris depan. Fi mahalli. Kamu kena tambah. Jangan lupa. Fi mahalli raf'in khabar kana. Kamu jangan lupa part ni. Sebab kenapa? Sekarang dia duduk di tempat khabar kana. Boleh dapat ke? Akil? Boleh Ustaz? Boleh. Kalau tak jelas nanti beritahu lagi. Okey? Kita kena acknowledge dia punya yang part ni yang penting. Ini kita kena nyatakan dia sebab dia menumpang duduk. Sebab asalnya datang dia khabar kana ini biasanya datang dalam bentuk isim, dalam bentuk tunggal, mufrad. Tetapi kalau dia datang dalam bentuk yang lain, boleh, tak ada masalah. Tapi first kamu kena nyatakan dia itu apa? Fi'il mudhari. Okey, nyatakan i'rab secara ringkas. Kemudian perkara kedua kamu kena nyatakan yang di sini, iaitu kamu kena acknowledge asal kedudukan tempat di situ milik siapa? Milik khabar kana. Sebab tu kamu kata kena tambah fi mahalli raf'in khabar kana. Okey? Boleh? Ustaz, nak tanya boleh? Tanya je. Apa maksud fi mahalli raf'i? Fi mahal, di tempat. Di tempat
rafa' di tempat marfu'nya khabar kana. Kan asal dia kalau kita tengok contoh dekat sini, macam contoh ni, ni. Najihan. Kan kalau kita i'rab dia, kita akan cakap khabar kan, betul tak? Kita akan cakap khabar kan? Khabar kepada kana, khabar kepada sara. Dan dia adalah mansub. Astagfirullah. Saya silap. Fi mahalli nasbin, bukan raf'in. Fi mahalli nasbin. Sikit lagi silap. Asal tadi, ingat tak tadi? Asal dalam khabar kana dia kena mansub, betul tak? Betul tak? Kana Muhammad. Asal dia mansub. Tetapi sekarang kalau kamu tengok contoh di sini, khabar dia datang dalam bentuk fi'il mudhari'. Betul? Betul tak? Betul. Sekarang nampak tak baris mansub dekat fi'il tu? Mana baris mansub kat situ? Nampak. Ada tak? Mana baris mansub? Mana baris atas? Tak. Tak ada. Dia just duduk tumpang tempat khabar kana yang sepatutnya berbaris atas. Tetapi terhalang sebab fi'il kan punya baris sendiri. Betul tak? Betul tak? Yaktubu. Betul. Yaktubu dia tak boleh terima baris atas. Melainkan di hadapan fi'il itu ada huruf an. Sebagai contoh. Okey. Saya tulis kat sini. Sekejap Saya harap yang lain kalau ada persoalan, kalau kamu tak faham, bagi tahu tau. Okey. Ni. Apa pasal dia ni tak tebal? Sekejap Aduh, baik. 100 tu. Okey. Okey, nice. Okey. Muhammadun naimun. Okey. Perhatikan, ini adalah mubtada, ini adalah khabar, betul? Ini ayat yang biasa. Kemudian dimasuki kana di hadapannya. So Muhammadun akan menjadi isim. Isim kana. Muhammadun masih berbaris atas. Kedudukan keadaan dia masih marfu' ya. Di sini masih marfu'. Kemudian cumanya dekat naimun di sini dia akan bertukar kepada baris atas naiman. Kenapa? Sebab dia adalah sekarang ini menjadi khabar kana. Okey. Tetapi situasi yang lain pula, bila saya nak datangkan dia punya khabar dalam bentuk fa'il. Kana Muhammadun. Okey, tengok yanamu. Sebagai contoh. Di sini baris dia baris depan sebab fi'il mudhari', betul tak? Kana Muhammad yanam, maksud dia tadi dia tidur. Tadi dia sedang tidur. Kana yanam. Kana Muhammadun yanamu. Okey. Muhammadun masih lagi menjadi isim kana. Okey. Yanamu. Okey. Dia sekarang duduk di tempat khabar kana, tetapi dia tidak boleh nak menzahirkan baris atas. Sebabnya yanamu adalah fa'il. Dan fa'il dia punya karakteristik tersendiri, iaitu dia pun ada baris. So, macam mana kita nak mengatasi masalah ini? Just nyatakan dia adalah fa'il mudhari' macam biasa. Fa'il mudhari' macam biasalah baris depan. So, maksud dia marfu'. Okey, kemudian jangan lupa kedudukan dia itu khabar kana. Kamu pun nyatakan fi mahalli nasbin. Ingat, khabar kana sentiasa dalam keadaan mansub, berbaris atas ataupun ditanda dengan huruf ya pada waktu tertentu. Okey. Di sini kita ambil yang asal dia, iaitu mansub. Mansub saja, tanda saja. Fi mahalli nasbin khabar kana, macam tu. Jelas tak? Boleh nampak tak? Ada apa-apa nak tanya? Faham Ustaz?
Saya harap menjawab soalan kamu. Akil, betul tak? Ada apa-apa yang kamu nak tanya lagi? Masa saya jelas tak? Tanya. Jelas. Ada ni, Ayuni, Zahida, kalau ada soalan just tanya tau. Jangan malu-malu. Okey, kita kembali kepada saya rasa ni lah, nota. Okey. So, konsep yang mudah kan? Okey. Kemudian kita lihat pula kepada, saya akan ambil kepada inna wa akhawatuha. Inna wa akhawatuha pula, dia lebih kurang sama macam apa? Macam dengan kana. Beza dia terbalik. Tu je dari segi hukum. Dan sudah tentulah dari segi maksud pun berbeza, betul tak? Okey, tengok contoh di sini. Actually dia ada lagi satu, inna wa anna. Itu sebenarnya inna wa akhawatuha ni dia ada 6 huruf. Okey, dia ada 6 huruf. Satu lagi iaitu inna wa anna. Salah. Kita tinggal. Allah, kejap. Dia ada satu lagi. Inna baris bawah, anna, lakinnaka, anna, laita, wala'alla. Saya rasa kamu dah pernah belajar sebelum ni kan tajuk ni, betul tak? Semua maklum berkenaan apa maksud setiap satu ni. Ada yang kamu tak tahu maksud dia? Inna wa anna wa lakinna wa ka'anna wa laita wa la'alla. Ada yang tak tahu maksud dia? Dah faham. Apa dia? Faham. Faham Dah belajar. Dah belajar kan? Okey. Jadi, yang ini pula konsep dia terbalik dengan kana tadi. Beza dia asal ayat sebelum dimasuki inna dan kawan-kawan ataupun salah satu daripada kawan-kawan dia asalnya, dia macam biasa, dia mesti asal dia macam biasa, dia adalah jumlah ismiyah yang terdiri daripada mubtada dan khabar. Ini mubtada, ini khabar. Kemudiannya, dimasuki inna di hadapannya. Perhatikan. Ini asalnya mubtada marfu' bi dhammah, khabar marfu' bi dhammah. Masuk inna ataupun kawan-kawan dia. Ingat, yang bahagian pertama ni dia menjadi isim. Dia bukan mubtada lagi, dia digelar isim. Isim inna, tetapi dia bukan lagi marfu', dia bertukar. Dia menjadi mansub. Keadaan hukum di sini menjadi mansub. Jadi kalau mansub biasanya dia ditanda dengan baris apa? Baris atas. So kita baca inna Muhammadan. Manakala kategori yang kedua yang berbaki adalah tetap menjadi khabar. Khabar kepada siapa? Khabar inna. Tetapi khabar inna di sini kalau dia terbalik. Kalau tadi sebelumnya mansub, so khabarnya di sini adalah marfu'. Baris depan biasanya lah. Jadi ayat yang sekarang bertukar kepada bentuk baharu iaitu inna Muhammadan najihun. Macam tu. Macam kita kata wa ashhadu anna Muhammad dalam ni kan, dalam tasyahud kan, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Anna dalam kita punya sirah tasyahud, anna Muhammadan, perhatikan, Muhammadan Rasulullah. Jadi anna macam biasa, Muhammadan adalah isim anna mansub dengan apa? Dengan baris atas bil fathah. Rasulullahi, rasulu di sini adalah khabar anna marfu' wa huwa mudhaf. Dalam masa yang sama dia adalah mudhaf. Betul tak? Kenapa jadi mudhaf? Kerana ada lafzul jalalah di sini. Jadi lafzul jalalah dekat sini berbaris bawah. Maksudnya perkataan Rasulullah ini adalah merupakan frasa nama.
yang terdiri daripada mudhaf dan mudhafun ilaih. Jadi lafzul jalalah iaitu lafaz Allah di sini merupakan mudhafun ilaih di sini. Sebab tu dia sentiasa, dan kamu kena ingat, mudhafun ilaih sentiasa berbaris bawah ataupun ditanda dengan huruf ya sekiranya dia datang dalam bentuk bukan mufrad seperti musanna ke ataupun dia jamak. Okey? Ada apa-apa soalan setakat ni? Laju ke? Terus laju ke saya cakap? Tak Ustaz. Okey. Sekarang kita kembali kepada Ayu ni, siapa lagi tadi? Ayu ni mana dah? Astaghfirullahalazim. Zahida, ada apa-apa soalan kamu nak tanya? Kita ada 3 pelajar perempuan. Ayuni, Zahida, ada apa-apa soalan? Kamu jangan segan nak tanya je. Ada apa-apa soalan ke setakat ni? Tak ada. Jelas Okey, baik. Kita akan sambung kepada latihan minggu lepas berkenaan dengan pembinaan ayat. Okey, mengikut keadaan. Okey. Minggu lepas kita cerita berkenaan benda ni. Zaid. Keadaan Zaid kita nak jadikan dia sebagai ayat dalam keadaan marfu. Okey. Muhandis dan muhandisa, dan dia maklum bahawasanya Zaid adalah ma'rifah. Muhandisatun adalah apa? Nakirah. Tetapi saya nak kamu jadikan dia sebagai mubtada juga. Boleh. Kaedah dia macam mana? Dalam contoh muhandisun di sini, kamu berikan dia sifat kepada muhandis. So dia boleh menjadi mubtada kerana ada sifat. Kalau tak ada sifat, dia tak boleh menjadi mubtada. Okey. Dan sama juga pada perkataan, pada contoh muhandisatun di sini, kamu jadikan dia sebagai mubtada tetapi dia duduk di belakang. Kerana kamu dahulukan ni yang kita panggil sebagai khabar dia datang dalam bentuk syibhul jumlah yang terdiri daripada huruf jar dan juga al-majrur, iaitu al-mabna. Fi hadzal mabna muhandisatun. Dari segi bacaan pun kamu boleh agak muhandisatun. Ini mesti mubtada muakhar. Okey. So sekarang hari ni kita nak sentuh, saya nak kamu berikan idea berkenaan macam mana kita nak jadikan Zaid di sini, muhandisatun dan muhandisun di sini datang dalam keadaan mansub. Maksudnya saya nak kamu tukarkan ataupun jadikan Zaid di sini sebagai maksudnya keadaan Zaid sekarang bertukar. Saya nak kamu jadikan dia sentiasa berbaris atas. Macam mana? Dan maksudnya bila berbaris atas, maksudnya di dalam keadaan mansub. Okey, so dan satu lagi, keadaan mansub ini tak semestinya dia datang dalam keadaan baris atas. Okey, ini secara umum. Kerana kita tahu kalau perkataan itu musanna, so dia mansub bukan dengan baris tetapi dengan huruf. Begitu juga dengan perkataan yang datang dalam bentuk jamak. Jamak kan macam muslimuna, tiba-tiba jadi muslimina. Apa bezanya? Sama je maksud dia, tetapi dari segi keadaan i'rab dia. Okey? Jadi sekarang saya nak kamu cuba buat satu ayat yang mana kamu jadikan Zaid dalam keadaan mansub. Maksudnya dia berbaris atas. Berdasarkan boleh tak kalau kita nak buat ayat, kita gunakan kat sini. Kamu boleh gunakan inna wa akhawatuha ini ataupun kana wa akhawatuha supaya kamu tukarkan dia, maksud saya perkataan Zaid itu menjadi mansub, dalam keadaan mansub, which is dia akan menjadi baris atas, dia akan menerima baris atas. Jelas tak? Jelas tak maksud saya? Ada apa-apa soalan nak tanya? Kadang-kadang saya kalau bercakap kan tak perasan apa yang saya nak sampaikan. Faham tak maksud soalan ni? Maksud soalan saya, kita nak jadikan Zaid, muhandisun dan muhandisatun ini dalam keadaan mansub. Maksudnya saya nak kamu jadikan dia datang dalam keadaan berbaris atas.
So macam mana kamu nak tukar keadaannya tu? Macam mana kamu nak jadikan dia dalam keadaan berbaris atas? So ada banyak cara. Sama ada kamu jadikan dia sebagai maf'ulun bih, ataupun kamu boleh jadikan dia sebagai khabar kepada apa? Khabar inna ke khabar apa tadi? Khabar kana, ataupun ni isim inna. So kaedah dia. Okey? Boleh? Ada apa-apa soalan nak tanya? Hello, semua okey ke? Ustaz tak boleh Ustaz. Okey, tak apa. Saya bagi contoh. Okey. Sekarang saya nak okey. Saya nak jadikan Zaid ni sebagai mansub. Macam mana saya nak tukar perkataan Zaid daripada perkataan Zaidun, saya nak tukar bacaan dia kepada Zaidan. Macam mana? So saya pun okey, cuba contoh kita jadikan dia sebagai maf'ulun bih. Sebagai maf'ulun bih. Sebagai contoh, Zaid ni kata nama biasa. So bila saya nak jadikan sebagai maf'ulun bih, dengan menjadikan dia maf'ulun bih, baris Zaid ini akan menerima baris atas. Okey, macam mana? Okey, kamu semua faham tak konsep maf'ulun bih ni macam mana? Ingat lagi kaedah fi'il diikuti apa? Lepas fi'il mesti ada apa? Selepas fi'il fa'il. Okey. Selepas fa'il biasanya ada apa? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Basic ayat dalam bahasa Arab mengandungi 3 perkara ini. Kenapa boleh jadi 3 perkara? Kerana fi'il di sini biasanya datang dalam fi'il muta'addi. Maksudnya fi'il tersebut okey, ingat lagi tak kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif dalam bahasa Melayu? Contoh, bila kamu kata akil makan, kamu rasa ayat tu sempurna ke tak? Akil makan, kamu rasa ayat tu sempurna ke tak? Kamu masih tertunggu berkenaan sesuatu ke tidak? Tak. Akil makan, kamu tak rasa macam tergantung ke ayat tu? Tergantung. Okey, tapi dia tengok kepada situasi juga. Tapi biasa bila kamu kata akil makan apa? Orang yang mendengar dia akan tertunggu-tunggu. Akil baca apa? Faham tak? Dia macam dia memerlukan sesuatu untuk melengkapkan makna kata kerja tu. Minum, akil minum. Ada setengah kata kerja kan? Ada setengah kata kerja dia memerlukan pelengkap. Jadi pelengkap itu yang kita panggil maf'ulun bih. Okey. Ada setengah kata kerja, okey, macam begini. Akil duduk. Okey, akil duduk orang faham. Akil berdiri. Okey, difahami. Tanpa memerlukan kepada bantuan perkataan lain. Sebab orang akan faham, oh akil duduk. Okey. Dia tak, biasanya pelengkap ini datang dalam bentuk satu perkataan. Dia bukannya memerlukan kata, macam contoh, akil duduk di atas kerusi. Di atas kerusi tu dia bukan pelengkap. Dia maksudnya bila kamu gugurkan di atas kerusi tu pun orang akan faham, oh duduk. Kerana signifikan duduk itu mesti lazimnya atas kerusi. So tak perlu disebut pun orang akan faham. Tetapi lain bila dicakap akil makan. Makan apa? Sebab perkataan makan di situ pun definisi dia punya konotasi luas. So memerlukan kepada pelengkap untuk mengecilkan skop orang supaya orang akan dapat tangkap, oh dia makan ini sekian-sekian. Macam tu. Jadi itu yang kita panggil sebagai maf'ulun bih. Jadi dalam bahasa Arab, okey, sebelum tu, fi'il dalam bahasa Arab kita ada 2 kategori, sama ada dipanggil fi'il lazim ataupun fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi inilah yang memerlukan maf'ulun bih. Fi'il lazim biasanya dia hanya fi'il dan fa'il sahaja dan dia tak perlu kepada
maf'ulun bi untuk melengkapkan maksud, untuk melengkapkan kefahaman tertentu berkenaan ayat tersebut. Tetapi fi'il muta'addi dia berhajat pada kebiasaannya kepada ni, dia memerlukan maf'ulun bi untuk lengkapkan makna ayat. Okey? Sebagai contoh, ra'a yara, sebagai contoh. Ra'a yara maksudnya melihat dengan, maksudnya melihat yang betul-betul melihat, bukan melihat benda lain. Sebab ada setengah perkataan melihat dalam bahasa Arab ini bukan membawa maksud dia melihat dengan anggota ni, panca indera itu dengan mata, tetapi dia berfikir sebenarnya ataupun dia memberi pandangan. So itu keluar daripada konsep melihat. Okey. Tapi ra'a di sini, ra'a dia maksud dia yang sebenar melihat dengan dua biji mata. Okey? Ra'a yara. Sebagai contoh, bila saya buat ayat ra'aitu dalam fi'il madhi, ra'aitu. Mana fa'il di sini? Ra'aitu. Mana fa'il dia? Ayuni, ada siapa lagi? Ayuni, Adani, Zahidah. Ada nak try teka mana fa'il dalam ni, dalam ayat ni. Ra'aitu. Apa maksud ra'aitu? Hello. Ra'aitu. Saya telah melihat, saya menengok. Saya telah menengok. Aku menengok, aku melihat. Di mana fa'il di situ? Siapa pelaku dia? Takkan tak tahu siapa pelaku dia? Pelaku dia yang tu. Kan ra'ai. Apa dia? Ra'aitu. Ra'aitu. Ya. Fa'il. Fa'il dia yang mana satu? Ra'a ke ataupun tu? Tu. Okey. Ingat, kan kita boleh gandingkan antara fi'il dengan dhamir macam begini. Boleh kan? Ra'aitu. Biasa je. Tak ada masalah. Jadi kita faham. Jadi dhamir di sini adalah dhamir tu iaitu ana. So dia sudah mewakili fa'il. Ra'aitu dia adalah daripada kata kerja ra'a. So dia adalah fi'il. Jadi kata kerja ra'a ni, kalau dia melihat, saya melihat, perasan tak dia memerlukan sesuatu untuk dijadikan apa benda yang dia lihat. So dia memerlukan ini yang kita panggil sebagai maf'ulun bih. Dia memerlukan pelengkap. Kata kerja melihat memerlukan maf'ulun bih ataupun pelengkap. Sebab kalau setakat kamu cakap ra'aitu sahaja dan kamu full stop, kamu rasa orang akan faham tak apa yang kamu nak sampaikan? Orang malah akan tanya, kau tengok siapa? Siapa yang kau lihat? Betul tak? Betul. Jadi kamu memerlukan maf'ulun bih, dan dalam situasi sekarang kita jadikan Zaid sebagai orang yang kita lihat. Jadi saya kata ra'aitu Zaidun, Zaidan, Zaidin. Zaidan. Asalnya Zaidan. Ra'aitu Zaidan. Kenapa dia berbaris atas? Kerana sekarang kita dah melengkapkan kedudukan maf'ulun bih, dan kita maklum maf'ulun bih ini diperlukan kerana tanpanya ayat ra'aitu tergantung. Jadi bila Zaidan datang di tempat maf'ulun bih, sudah tidak secara tak langsung dia menjadi maf'ulun bih. Dan bila dalam keadaan maf'ulun bih ini, maf'ulun bih dia punya hukum halat dia adalah mansub. Okey, ingat dia dalam keadaan mansub, dan keadaan mansub biasanya ditanda dengan baris ataupun dengan huruf. Dalam situasi Zaid sekarang ini, Zaid adalah perkataan mufrad.
Mufrad, so tanda dengan baris atas. Mansub bil apa? Bil fathah, dengan baris atas. Jelas ke? Laju ke saya cakap? Saya tulis ini ra'aitu. Ra'ai mana? Ra'ai mana baris mati? Sekejap. Ra'aitu, ingat ra'aitu fi'il dan fa'il sekaligus datang. So bila fi'il dan fa'il, kamu nak jadikan Zaid in dalam keadaan mansub, boleh dengan menjadikan dia sebagai maf'ulun bi. Sebab itu kamu baca Zaidan. Macam tu, ra'aitu Zaidan. Jadi sekarang kamu dah menjadikan Zaid di sini datang dalam keadaan mansub. Macam mana? Kamu jadikan dia maf'ulun bih kepada apa? Fi'il dan fa'il di hadapannya, iaitu ra'aitu. Saya telah melihat Zaid. Okey? Boleh ke setakat ni? Ada apa-apa soalan lagi yang kamu nak tanya? Boleh. Boleh Tapi sebelum tu, okey, saya nak kamu saya bagi untuk soalan yang kedua, iaitu muhandis ini, cuba berikan satu contoh ayat. Gini. Saya nak kamu, saya bagi contoh, saya bagi ayat biasa saja dahulu. Muhandisun mahirun bi'amalihi. Muhandisun mahirun bi'amalihi ya'ti ila maktabihi. Tengok ayat di sini, panjang sikit tak apa. Muhandisun mahirun bi'amalihi. Perhatikan di hadapan ini adalah mubtada, tetapi kamu tengok dia ni ma'rifah ke nakirah? Muhandisun ni, kamu rasa dia ma'rifah ke nakirah? Hai, lupa dah, minggu lepas kita belajar tanda dia ma'rifah, nakirah semua macam mana? Hello? Okey ke semua? Muhandisun mahirun, adakah dia nakirah ke ma'rifah? Muhandisun nakirah. Jadi kerana dia nakirah, boleh tak mubtada dimulakan dengan nakirah? Tak boleh, melainkan dia ada selepasnya sifat. So sekarang mahirun di sini adalah sifat. Mahirun di sini adalah sifat. Dia bukannya kita panggil sebagai khabar, tak. Dia adalah sifat semata-mata kepada muhandisun. Mana khabar dia? Ni khabar dia, fi'il. Khabar dia datang dalam bentuk fi'il, ataupun kita panggil jumlah fi'liyah. Saya padam dulu. Jumlah, khabar dia datang dalam bentuk khabar fi'liyah. Macam tu khabar. Khabar fi'liyah, tak ada masalah. Sekarang saya nak kamu jadikan
Muhandisun ini datang dalam bentuk mansub. Macam mana cara dia? Tadi ingat lagi tak kita ada sentuh berkenaan dengan inna ni. Perhatikan, inna ataupun anna, kita guna inna lah, okey. Inna di sini bila dia masuk dalam ayat ni, dalam contoh ayat di sini Muhammadun najihun, bila kita datangkan inna di hadapannya, perhatikan. Muhammadun terus bertukar kepada baris atas. Jelas tak di situ? Jadi bila kita ni masukkan inna di hadapan ni, adakah baris muhandisun yang berbaris depan ni kekal? Kekal ke kamu rasa? Bila kita masukkan inna di hadapannya, muhandisun masih kekal ke baris depan? Ingat, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi muhandisun di sini kekal berbaris depan ataupun ditukar kepada baris atas? Ditukar. Kena tukar. Okey? Kena tukar. Jadi inna muhandisan, sifat, ingat, sifat dia mesti mengikut apa sahaja yang datang pada perkataan sebelumnya. Kerana dia sifat dan sifat ni dia mengikut apa yang berlaku pada perkara sebelumnya, pada perkara yang dia ikuti. Ingat lagi, sifat dia mengikut sebelum dia. Okey. Jadi sekarang di sini mahirun di sini dia mengikut baris depan kerana dia adalah sifat muhandis. Okey. Dan dia berbaris depan. Sebab tu dia mahirun berbaris depan. Sekarang muhandisan berbaris atas. Mahiran pun turut bertukar kepada baris atas. Jadilah mahiran. Inna muhandisan mahiran bi'amalihi. Mana dia punya khabar? Khabar dia kekal macam biasa. Dia datang dalam bentuk fi'il. Ya'ti ila maktabihi. Jadi ayat yang terbaru, inna muhandisan mahiran bi'amalihi ya'ti ila maktabihi. So sekarang muhandis di sini dia menjadi isim inna. Ini sifat. Kita panggil sifat sudah. Sifat isim inna. Sebab ada inna kat depan ni. Okey? Bi'amalihi jar wa majrur. Okey. Kita fokus pada ni dahulu. Ini yang kita panggil sebagai khabar. Khabar inna. Tapi apa yang kurang di sini adalah, ingat, sebab kita tahu kalau kamu tengok dekat contoh dalam ni, khabar inna ni, khabar inna marfu. Jadi untuk situasi ini kamu kena nyatakan dahulu begini. Kena nyatakan dia adalah fi'il mudhari. Macam biasa, fi'il mudhari ya'ti. Fi'il mudhari apa? Fi'il mudhari marfu' lah. Marfu'. Okey. Fi mahalli raf'in khabar inna. Sekadar tambahan sahaja. Ini tambahan untuk kamu nyatakan, kamu acknowledge kedudukan khabar inna. Sebab kamu tak boleh nyatakan directly dia ni adalah khabar inna. Tak boleh sebab dia adalah fi'il. Dan fi'il dia ada baris dia sendiri. Betul tak? Macam tu. Just kamu kena tambah ayat ni. Fi mahalli raf'in khabar inna. Supaya kamu mengesahkan kewujudan tempat rafa', tempat marfu' khabar inna. Okey. Setakat ni saya nak tanya, ada soalan tak? Jelas tak? Akil, Ayuni, Adani, Zahida. Laju ke? Nak saya ulang lagi? Dapat tangkap? Nampak macam panjang kan? Okey tak?
Ha. Ada yang nak saya ulang? Yang lain ada yang nak saya ulang? Saya tulis dahulu. Saya cuba buat contoh ayat majrur. Ayat majrur. Okey, sabar. Majrur kita tulis dulu. Okey, inna. Yang lain tak ada soalan ya? Muhan muhandisan mahiran bi amalihi ya'ti ila maktabihi. Okey, sebab Akil nak laju. Okey. Dia nak pergi kepada majrur dahulu. Okey, Zaid. Macam setakat ni yang kamu faham, majrur ni apa? Saya nak tanya kamu, majrur ni apa sebenarnya? Dia keadaan i'rab betul, biasanya dia ada apa? Biasanya yang kamu faham, yang kamu pernah belajar, majrur ni biasanya ada apa? Kenapa dinamakan majrur? Mesti bersebab. Majrur. Kenapa rasa-rasa dinamakan majrur? Hello? Kenapa dinamakan majrur? Hello? Semua okey ke tu? Akil? Nak try? Kenapa dinamakan majrur rasa-rasanya? Sebab dia ayat selepasnya kasrah. Selepasnya ada kasrah ataupun perkataan itu sendiri berbaris bawah. Perkataan itu sendiri berbaris bawah. Okey, kita tengok dulu ada waktu lagi tak untuk kita teruskan dalam link ni. Sikit lagi waktu. Okey. Pasti kita akan berpindah ke link yang kedua. Okey. Biasanya selepas fi ni huruf jar ala. Apa lagi? Bi. Apa lagi? Apa huruf jar yang biasa kamu ketahui, yang kamu ingat? An. Semua ini kita kategorikan sebagai huruf jar. Huruf al-jar. Huruf al-jar ini bila dia tak ada maksud tau pada asalnya. Dia menerima maksud bila dia bergabung dengan mana-mana isim. Dengan apa sahaja isim. Barulah makna bagi setiap satu huruf jar ini baru nampak jelas. Sebagai contoh, ala. Di ala, semua orang akan cakap maksud di atas. Sebenarnya ala itu dia bergantung kepada apa yang datang sebelumnya. So bila dia bergabung dengan isim yang lain, barulah makna atas itu nampak. Sebagai contoh, ala syajarah, ala syajarati. Di atas pokok, maksudnya ala membawa maksud atas satu tempat yang tinggi. Maksudnya dia merujuk kepada ketinggian ala. Okey. Jadi kesannya perkataan tersebut selepas ala tu, huruf akhir spesifiknya berbaris bawah. Dan inilah yang kita panggil sebagai keadaan apa? Apa nama keadaan ni? Sekarang kita tengok cerita berkenaan keadaan apa ni? Yang ketiga tadi, apa nama keadaan dia? Apa nama keadaan ni? Halo, ini apa nama keadaan dia? Majrur Zat. Majrur lah. Inilah nama yang kita panggil majrur. Ingat, majrur biasanya selepas sebelumnya ada huruf jar. Okey? Okey, kamu boleh tinggalkan link ini. Lagi selamat kita pindah ke link yang kedua yang saya dah beri tadi. Okey? Masuk ke link yang kedua.
Masuk link yang kedua, okey? Link yang kedua. Pau. Yes, pau. Ah ya, salah ni. Okey, semua dah ada Okey, baik, kita akan teruskan. Okey, saya nak terangkan satu lagi keadaan macam mana kamu nak. Okey, dia ada satu keadaan, ada dua keadaan lah sebenarnya bagi keadaan majrur ini. Suara saya jelas Tak tersekat suara saya? Hello? Jelas. Jelas Ada satu lagi keadaan di mana majrur boleh datang. Biasanya macam ni lah, ni yang famous. Yang kedua, tadi kita bercerita berkenaan dengan mudhaf dan mudhafun ilaih. Ingat lagi tak tadi? Ataupun contoh yang kita dah sebut tadi, talibul ilmi. Talibul ilmi. Apa lagi apa contoh lain? Ya, okey. Ghurfatul al-muallimina. Okey. Saya nak tanya kamu berkenaan talibul ilmi. Apa maksud talibul ilmi? Apakah maksud talibul ilmi? Siapa boleh terangkan maksud talibul ilmi? Apa yang kamu faham berkenaan talibul ilmi? Hello? Siapa boleh, apa maksud talibul ilmi? Biasa ni disebut, saya rasa sekolah kamu dah, guru kamu dah banyak kali sebut talibul ilmi. Apa maksud talibul ilmi? Minggu lepas banyak kali kita sebut berkenaan talibul ilmi. Apakah maksud talibul ilmi? Akil nak try? Pelajar yang berilmu. Penuntut pelajar penuntut ilmu lah. Okey, penuntut ilmu. Okey, ni paling mudah ni. Ghurfatul muallimina. Apa agak-agak maksud ghurfatul muallimina? Ghurfatul muallimin. Apa maksud ghurfa tu? Bilik guru. Bilik guru. Jadi, kamu perasan tak bila kamu cakap bilik guru? Perkataan bilik dan guru tu asalnya dua entiti yang berbeza. Bilik dan guru. Jadi, bila kita gabungkan kedua kata nama ini, dia menjadi satu frasa nama yang mempunyai maksud tersendiri. Betul tak? Yang kita panggil bilik guru. Khas, dia merujuk kepada satu bilik di mana para guru berkumpul, duduk, makan bersama, berbincang berkenaan pelajaran. Itu yang kita panggil sebagai frasa nama, iaitu Ghurfatul Muallimin. Asalnya dia daripada perkataan begini. Dua perkataan berbeza.
Ghurfah. Ghurfah, al-ghurfah. Okay, al-ghurfah, bilik. Ghurfatu, al-ghurfatu. Al-ghurfatu. Satu lagi, al-muallimuna. Al-muallimun, saya rasa semua maklum para guru, jamak kan. Okay. Tetapi bila kita hendak menerbitkan satu frasa nama, saya nak menjadikan dia sebagai bilik guru. Macam mana saya nak gabungkan dua kata nama yang dua-dua adalah ni, kamu perhatikan, dua-dua ma'rifah. Dua-dua ma'rifah. Tetapi macam mana saya boleh gabungkan ke dalam satu perkataan yang kita panggil sebagai frasa nama, ataupun bahasa Arab kita panggil al-idhafah. Macam mana saya nak jadikan dia? Kaedahnya, perkataan pertama di sini sekiranya dia datang dalam bentuk ma'rifah, ada alif lam, so kena gugurkan alif lam tersebut, buang. Okey. Kemudian pada perkataan yang kedua ni, perkataan kedua ni sekiranya okey, dia hanya perlu ditukarkan kepada keadaan majrur. Keadaan majrur maksud dia berbaris bawah. Kalau dia perkataan tunggal, okey, dia boleh nampaklah baris bawah tu, tetapi al-muallimuna, kamu nak tukar kepada al-muallimuni, begitu tak boleh kan? Sebab kita tahu dia adalah jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim dalam keadaan marfu' dia dengan huruf waw. Tetapi kalau kita nak tukarkan dia dalam keadaan mansub ataupun majrur, kita kena tukar waw ni kepada huruf apa? Siapa tahu? Huruf ya. Sebagai tanda dia duduk di keadaan duduk dalam keadaan mansub ataupun majrur. Jadi jadilah al-muallimina, muallimina. Bila dah bergabung, jadilah ghurfatul muallimina. Mana baris bawah? Kata mudhafun ilaih sentiasa berbaris bawah. Dia memang berbaris bawah, tetapi oleh kerana dia datang dalam bentuk jamak muzakkar salim, dan jamak muzakkar salim ni kan dia berakhir dengan nun, waw nun kan. Jadi dia berubah, waw itu berubah kepada huruf ya sebagai tanda dia majrur. Kenapa dia dengan huruf ya? Kerana dia adalah asalnya jamak apa? Muzakkar as-salim. Jam'ul muzakkar as-salim. Jadilah dia sekarang dalam frasa baru yang dikenali sebagai ghurfatul muallimina. Jadi ghurfatul muallimina, al-muallimin inilah yang menjadi majrur sentiasa sampai bila-bila. Okey, dia tak terikat dah, ataupun dia tak menerima kesan maksudnya yang menerima kesan hanya pada perkataan ghurfah ni sahaja. Sebab ghurfah di sini kita ada istilah baru untuk dia, iaitu mudhaf. Okey, mudhaf. Dan al-muallimina ini kekal sampai bila-bila dipanggil mudhafun ilaihi, dan mudhafun ilaihi sampai bila-bila dia tetap majrur. Ingat, dia dalam keadaan majrur, dan apakah tanda dia majrur? Sama ada dengan baris ataupun dengan huruf, macam al-muallimin. Jadi yang mana akan menerima kesan sekiranya contohlah di hadapan ghurfah itu ada huruf lain ataupun dia menjadi maf'ulun bi dan sebagainya, hanya mudhaf sahaja yang perlu bertukar baris. Al-muallimin tak perlu, sebab dia memang stick baris bawah sampai bila-bila. So ada dua keadaan. Bila mana keadaan majrur berlaku? Sama ada di hadapan kata nama itu ada huruf jar, macam kita tengok contoh tadi. Okey, contoh tadi kan, sama ada ala syajarati. So di sini ala syajarati ni kita panggil harful jar. Okey, harful jar. So asy-syajarati
kita tahu dia adalah majrur. So bila kita nak menjelaskan dia punya keadaan i'rab ni, kita panggil isim majrur bil kasrah. Itu je lah. Ataupun majrur bil kasrah. Cukup macam tu. Okey? Ada apa-apa soalan ke setakat ni? Qayyum, Dani, Ayuni, Zahida, ada apa-apa soalan ke setakat ni? Ke saya tak cakap terlalu laju? Tak ada. Jadi, macam mana kamu nak tukarkan Zaid ini kepada dalam keadaan majrur? Apa yang kamu rasa kamu boleh buat ayat? Jadikan Zaid dalam keadaan majrur. Maksudnya apa? Saya nak jadikan Zaid berbaris bawah. So macam mana saya nak tukar keadaan? Macam mana? Siapa boleh bagi idea? Jadikan buat ayat menggunakan Zaid, yang mana Zaid dalam keadaan majrur. Sebab kenapa saya cakap macam ni? Sebab ada soalan ni ditanya dalam soalan sebenar. So macam mana? Apa yang kamu terfikir bila kamu disuruh buat ayat menggunakan Zaid? Dan pastikan Zaid itu datang dalam keadaan majrur. Macam mana? Kamu rasa macam mana kita nak buat? Guna huruf jar? Betul? Tetapi maksudnya dia still memerlukan ayat permulaan yang terdiri daripada fi'il atau fi'il dan fa'il, betul tak? Memanglah kita. Adakah dengan hanya menambah huruf jar di hadapan Zaid itu, bi Zaidin contoh, adakah itu dikira ayat? Dikira ayat ke tu bi Zaid dengan Zaid? Tak, itu bukan ayat, betul tak? Betul tak? Hanya dengan menambah huruf jar, dia belum menjadi ayat. So macam biasa, ayat sama ada dimulakan dengan jumlah fi'liyah, betul tak? Ataupun dengan jumlah ismiyah. Dan barulah kamu tambah bi Zaidin, maksud tambah huruf jar dengan Zaid. Nampak tak? Jelas ke tu? Jelas Zat. So buat ayat. Bagi satu ayat yang kamu sekarang jadikan Zaid ini sebagai majrur. Bagi contoh ayat, so kita boleh konstruk sama-sama di sini, kita boleh betulkan. Saya dah ada 2 contoh ayat yang paling mudah ni sekarang. Tapi saya nak tunggu kamu punya idea. Zahabtu ila Zaidin. Zahabtu ila Zaid. Okey, nice. Ada ayat lain? Zahabtu ila Zaidin. Ada ayat lain? Siapa yang ada idea lain? Sumbangkan. Ada lagi? Al-taqi bi Zaidin. Zahabtu ila, kita ada 2 contoh. Zahabtu fi'il mudhari, fi'il madhi. Al-taqi bi Zaidin fi'il mudhari. Tengok, zahabtu kita ada fi'il dan fa'il sentiasa. Macam biasalah kan? Al-taqi fi'il dan fa'il ada. Cumanya beza, ini fi'il madhi, fi'il mudhari. Aku berjumpa dengan Zaid. Aku menuju ataupun aku pergi berjumpa. Zahabtu ila, aku berjumpa Zaid, ataupun aku menuju ke arah Zaid. So perhatikan di sini, ila harful jar, Zaid isim majrur bil kasrah. Pun sama di sini keadaan dia. Okey? Jadi Zaid sekarang sudah menerima keadaan majrur kerana kehadiran huruf jar di sebelahnya. So inilah perubahan tersebut. Okey? Bila kita nak i'rab dia, kita akan kata just begini, isim majrur bil kasrah. Macam tu je. Jelas tak?
Jelas tak? Hello, semua okey ke? Jelas. Zahabtu ila, saya contoh ila Zaidin. Ila Zaidin. Macam tu. Okey. Sekarang saya nak kamu ni, muhandisatun. Muhandisatun. Saya nak kamu jadikan dia dalam keadaan majrur. Saya nak kamu isi kelompongan di sini. Buat ayat yang menggunakan muhandisatun, tetapi pastikan muhandisatun itu dalam keadaan majrur. Macam mana? Siapa boleh bagi idea? Hello, semua okey ke? Hai. Perkataan muhandisatun. Sekarang dia adakah ma'rifah ke nakirah? Muhandisatun. Ni yang nombor 3. Kamu rasa dia tu ma'rifah ke nakirah? Nakirah. Nakirah. Okey. So, senanglah kalau buat ayat dalam keadaan majrur. Maktabun muhandisatin. Maktabu pejabat juruterang. Maktabu pejabat juruterang. Okey, boleh. Okey. Habiskan. Itu belum ayat lagi tu. Itu baru frasa nama yang terjadi. Dia baru frasa nama. Dia belum menjadi ayat. Saya nak kamu buat ayat. Okey, maktabu muhandisatin. Okey, boleh. Jadikan dia ayat. Kalau setakat itu saya kamu nyatakan, itu belum ayat lagi tu. Dia macam gini. Dia akan jadi macam begini. Pejabat pejabat jurutera. Okey, apa yang kamu nak sampaikan di sini dengan jurutera ni? Masih tergantung, dia belum lagi membentuk ayat. Buat ayat menggunakan perkataan ni. Okey, satu sudut yang saya puji sebab kamu jadikan muhandisatun di sini dalam keadaan majrur, betul. Dengan kaedah mudhafun ilaih. Okey, ngam. Tetapi adakah dia ayat? Dia bukan ayat. Kita namakan dia frasa nama. Okey. So kalau kau cuba buat ayat menggunakan maktabu muhandisatin. Buat ayat menggunakan frasa maktabu muhandisatin. Buat ayat. Macam mana kamu nak buat ayat? Sallamtu ala muhandisatin fi maktabiha. Sallamtu ala muhandisatin okey, fi maktabiha. bijak. Kamu ubah lagi, which is lagi bagus. Okey, tak apa. Nice. Ini ayat kedua. Sallamtu. Mana sudah Sallamtu ala muhandisatin. Okey, di sini kalau kamu perhatikan, kamu gunakan perkataan muhandisah datang, maksudnya perkataan itu dengan sendirinya. So maksudnya dia datang dalam keadaan majrur lah secara normal. Sebab sebelumnya ada huruf ala. So jar wa majrur. Okey. Fi maktabiha. Okey. Nice.
Salamtu ala muhandisatin fi maktabiyah. Aku bersalam atau aku berjabat tangan dengan seorang jurutera wanita di pejabatnya. Okey, bagus. Ayat yang menarik. Macam tu. Okey, ada apa-apa soalan kamu nak tanya? Setakat ni ada benda yang tak jelas ke? Yang nak diterangkan kembali? Ustaz, Ya. Maktabiyah tu merujuk kepada seorang ke dua orang? Okey, saya nak tanya. Di situ ada pejabatnya. Nya tu kamu rasa kembali kepada siapa? Di situ. Muhandisatun Okey, muhandisatun tu berapa orang? seorang. Seorang. So, kepada seorang lah. Kalau tadi dia kata okey. Kalau dia kata maktabihima, hima. So merujuk kepada huma. Huma merujuk kepada dua orang. Maksudnya nanti dalam ayat di sini dia berubahlah. Salamtu ala muhandisataini fi maktabihima. Fi maktabihima. Tak apa Ustaz, saya dah faham. Macam mana? Saya dah faham. Ha di situ kan merujuk. Kenapa ha di situ? Ha ada alif lagi. Sebab dia untuk perempuan. Kenapa untuk perempuan? Sebab kita merujuk kepada muhandisatin. Dan muhandisatin berakhir dengan ta ta'nis. So, sudah pasti dia adalah muannas. Boleh ke? Boleh ke? Boleh. Okey. Saya tak bekalkan lagi berkenaan dengan practice tutor ni kepada kamu. Minggu depan kita tak ada kelas kan sebab dia Raya Haji. Okay, maksudnya kelas kita akan bermula lagi 2 minggu. Betul tak? Betul tak? Hello? Semua okey ke ni? Okey. Saya akan berikan table ni kepada kamu dan saya minta kamu lengkapkan. Boleh tak? Boleh ke? Boleh. Saya akan bekalkan. Saya nak kamu okey. Apa yang lengkap semula. Saya nak kamu gini je. Mana dah benda lah. Saya nak kamu buat ni je dahulu. Mana dah. Sekejap dulu. Okey. Okey, saya nak kamu buat ni sahaja. Qalamani dengan muslimuna. Saya nak kamu buat ayat tapi pastikan jadikan qalamani dan muslimuna ini dalam keadaan marfu', mansub dan majrur. Maksudnya mesti akan ada perubahan dalam ni ayat yang menggunakan dalam maksudnya mesti akan berlaku perubahan pada perkataan al-muslimuna ini pada keadaan mansub dan majrur ataupun mungkin marfu' kalau kamu menggunakan inna wa akhawatuha ataupun kana wa akhawatuha dalam ayat kamu. Jelas tak konsep soalan ni? Jelas ke? Semua okey ke tu? Ada ni. Jelas. Kenapa suara kamu tu? Okey. Baiklah, saya rasa kita tamatkanlah kelas. Saya rasa saya pun kamu cuti sekolah sekarang kan? Betul tak? Bila balik sekolah? Bila kamu akan balik ke sekolah? Minggu depan. Hari apa? Hari Ahad. Hari Ahad? Hari apa? Tak ingat Ustaz. Astaghfirullah. Kamu cuti pun kamu tak tahu. Okey, tak apalah. Jadinya so minggu depan tak ada kelas, so masa panjang kan. Jadi nanti bila ada sesi kelas kita akan datang, saya akan terus minta jawapan tau. Kita tak akan bincang satu-satu. Saya nak jawapan kamu terus. Okey? Boleh Boleh ke? Boleh. Okey. Allah. Kita tangguhkan kelas kita. Selamat Hari Raya Aidil Adha buat semua. Selamat bercuti. Manfaatkan cuti.
Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ustaz.